It's me, Umi Alia. Budak perak dengan cerita sendiri. Muka muda tapi cerita lain. Perang masih sikit suka buat orang senyum always. Nampak ni suasana sehari sebelum raya. Ni bukan malam raya, sehari sebelum raya. Tengah puasa ni. Kita orang punya rumah blackout. Kenapa semua orang kat luar? Boleh bagi tahu tak Pak Su, kenapa semua orang kat luar? Sebab apabila kita pakar psikologi mengatakan bahawa pada pukul 6 ke atas terjadi satu blackout di rumah kami. Okey, sekarang pukul berapa? Pakar agamawan mengatakan bahawa murid-murid ataupun dikenali sebagai anak buah saya ini perlulah berada di luar rumah. Boleh tak cakap benda yang jujur? Kenapa saja kita kat luar? Kerana Hilal baru nak nampak kami cerak hilal. kami tengah cerak hilal sekarang. Itulah bulan yang sebenar. Tak kau dulu. Mana yang tu? Sampah tahu tak? Sampah dibuang kat situ. Adik. So ni harum manis. Memang manis pun. Memang tak tahu. Dia makan apa? Tunjuk. Apa namanya tu? Almond blender. Sedap ke? Dah ambil yang baru. Asyik ambil yang baru. Asyik ambil yang baru. Oh, stress. Oh my god, stress. Asyik kau ni. Dia jilat ada api tadi. Ambil satu lagi, ambil yang tu yang baru. Asyik jangan jilat. Pegang. Pelita tak ada. Asyik buat macam ni lah. Takutlah semua orang. Jadi. Jom. Yang kata tukar-tukar baju tu mana ya? Itu nanti. Ini Salama nak buat trend ni dulu. Trend bunga api. Tak apa semua trend. Ya. Baba. Punya gatuk. Kasut raya. Cepat ngah, ada trend TikTok ni. Ambil yang lain. Pada muka Syami. Singgah, stay a while. Kita share cerita gelak sama-sama, tak perlu banyak. Megato. Megato. Lama aku dah tunjuk. Umay din. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ibadihi وجعل هذا اليوم فرحا لعباده المتقين الذين فازوا بصيام رمضان وقيامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلم, masih tertumpah, bumi masih makin dirata dan hak dirampas tanpa belas kasihan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Yahud wal Nasara hatta tattabi'a millatahum, yang bermaksud dan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sesuai Allah. Hari raya ini ialah hari yang mengukuhkan umat Islam, jalinkan hubungan silaturahmi sesama kita, yang jauh didekati, yang putus dipertautkan, yang berseteru didamaikan. Walaupun kita sudah kembali kepada serta gagalkanlah perancangan jahat negeri Israel terhadap rakyat Palestin agar bumi suci itu kembali merdeka dan berdaya. Ya Malikal Mulk, jaga negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami dalam kalangan hamba-Mu yang amanah dan ikhlas, serta Kadang banyak cakap, kadang diam je. Ide datang tak ikut masa. Dunia kecil yang aku rakam, sedikit chaos tapi itu aku faham. Kalau singgah stay a while, kita share cerita gelak sama-sama. Tak perlu banyak, just be real. Aku bagi ruang, kau bagi rasa. Okay guys, kita pergi kereta 1, 2 dengan kereta ni. Ya, Asim. Hai. Jangan lupa subscribe YouTube Mak Tam. Hari ni hari raya ketiga. So kita nak pergi Kampar dan juga Seri Iskandar. So guys, Uya, kita nak pergi mana? Uya nak pergi mana ni? Rumah kakak Melati. Rumah kakak Melati. Nak main kakak Melati? Nak. Okay. I just had to let you know you're. Kau rasa dan you decide this is my space.